ada kecen. Jadi kini kan yo dak loma ati den deh. Yo nak manyolsen dan dulu den mau masalah bati tanah di yo dak lo boleh den deh. Dak itu deh dak. Den ati lah mamak den lu yo. Enggak kaya lo apa teh mah. Halo. Mak. Oh, kok masalah tanah di belakang rumah kos wak ge, Mak? Yo kan masalah potong kan lah 2 hari lo ya, Mak ge. Oh, masalah kita imbau lo Pak Ge nang sekolah ge apa ya, Maknya? Deh. Encap itu dak. Deh. Alah. Assalamualaikum. Ayo itu mau dan imbau lah Pak Ge di ngecek lah Pak Ge di mall punya. Gampang anu loh. Semua itu hilang lah tuh. Mana saya yang dia kan? Potong wali lo. Hilang ya? Pak. Pak Ge. Pak. Apa? Apa tanya? Nyapa? Hei. Mau nggak kau? Ada nang gadeng kecen cik. Yang dia lopi aja mau nggak Ini kau? baru tenung dia Pak di dek. Apa dia Pak di lope? Wali kamu. Hah? Baru boleh dia Pak di. Iya. Apa? Dia kan ada kan cari damai kemarin ya. Apa kau Dia boleh? elok-elok gini kan ya. Apa? Oh masalah tanah dia potong. Ini tanah den tuh. Iya lah ada kecen ke mamak dia kan. Anang kini kita colek bati lu. Dari mau mamak dia ada nape? Kecen lo ke mamak bukan akan apa bagi. Sertifikatnya di den. Ada nak dolar sertifikatnya. Lalu kamu. Atu yang kita colek bati lu. Anang kini ibu lah kok kenakan kok mama deh apa ikit. Apa lalu tu kita colek ke bawah di bati. Jadi kan poin lagi. Kan nak lo nang urusan deh bener dah. Nurul. Ibu. Siu ini mau telepon kalau aktif. Ibu sama gila kedua mamak dia apa loh. Itu Rol. Nyawang nak nyelasin tanah dulu tu. Kumat tu gini. Janjinya kan ya lah 2 hari dah tu. Yang bertunggu rumah itu. Yalah. Dek. Aku dah baca. Ya. Apa mu nombor dia so? Salam. Terapi Abi. Apa ni? Mu ambil sertifikat ilmu ni. Kan ke rado je. Tanah sawi je. Potong lah ada tu. Assalamualaikum. Apa? Tanah je. Kecuali mesti pikat tanah hari ni nak. Kami awal aku aja. Ni tuan. Pulak aja awak ni. Tu. Apa jarang? Kamu ah? Kamu. Kalau dia habis masalah makan kalau buat tak. Nampak tak? Abi kereta ni. Itu lah campur. Nampak ya. Jalan je lah tu. Panik pinjam apa? Oh, si kawan ni balik. Tuan. Tu rado je lah tuanya. Mana pintu padu ya? Tak ada. Tak buka dah.
Balik-balikan. Mana pintu ke? Tuan. Apa tu? Wah. Deh, dotar ni na. Nampak tu. Tutup. Oh lah. Atuk. Atuk kau. Buat apa lah ni? Kau ye. Remak dia turun. Wei, tu. Wei. Apa? Nak ada apa mak? Gua tangkap dia. Mau lah teh, siapa Siapa ni? nak ada dia tu? Nak Lu masuk, bagi ni? masuk lalu kau ni nimbau ya wah. Bagi mana ni? Minum lu nen. Dia apa dah tu ya kan? Tu tapi. Ada tu. Kereta tu ada betul anda deh. Rem tak tu dia? Rem tak ada deh. Atuk tu tak ada. Ni rusak kereta. Usah kereta tu tu. Ni, dah boleh tu sana lah kau lu. Minum tu dalam lah. Nyawa imbaunya. Ada ayu? Lai. Ayu bak dah tu, ayu bak. Tak ah, you apalah. Kau ayu bak dah ada. Ni putih lah. Masuk Putih dalam. lah. Mau tu siapa? Masuk. Duduk dah tu lu. Aduh tu rumah. Dan Pak Imbau mama ala ni lah di sekolah dulu ya. Aduh jadi. Deh. Tinggalan dia. Kamu mana kereta? Rem tak ada dah lah putih memang kereta. Lagi kejap finalnya. Bapa je tu dah tanah ke? Kada kita ada tunya. Speaker kita kan ada. Kamu tercalik pancang di mana posisi pancang ni? Speaker kat tu kan ada. Lagi ada speaker nama. Dewi mau lapor ke dan kita mah jalan ni pancang ke? Jalan pancang ni lah tu tidak dulu. Ambo dulu nyambo dulu speaker. Kita adu speaker tu. Tercalik. Kita calik kita pu. Adik. Kau ni tak dapat dorongnya amor tentu kemenakan ada masa ayu. Itulah ambo tadi. Ambo tu lain dia tak punya ambo Tu. Dia tu ambo calik mana gini dak. Pak kah? Lagi dia kau tanah ke dari dulu kini moyang dan dak sai. Atau- Kali lu atau mamak lagi date dan. Lata nambo yang lata pakai dek Dewi di tu. Amo tu calik dek kau. Pancang lama ada yang kita tambah dulu. Yo. Itu mungkin mapalak tu batik polak tu di mah tambah dulu. Bayang Yang tu. sai pancang dia sebenarnya bapa ager. Pancang je lah je dapat jorong. Bapa kini lah bermasalah kini tak. Kalau pagi saya dah ada kini masalah. Kau pancang telu wicik je ni. Kan mungkin. Pak Polo kau mago dulu jatuh ni. Ambo kau sibuk, dah dapet ambo dah. Sibuk. Polak atuk kau dapet nah yang atuk pagar kau kan polak kita. Ayo. Atuk bapak kau ndak ada atuk. Ambo kalau besar bapa ager saya kau bawa pancang cik je. Ai kini mah masalah tiba deh. Kena ambo le dah ambo suruhnya. Apa yang ambonya kerewak-kerewak ni? Masalah hasil lagi ni. Tapi itu sipu kita ambo ya dak duduk sekolah dak. Adik. Ambo bola, kena bola dak. Apa yang ambo? Kau tinggal masuk ke patah semua. Mama dia lah tiba. Hah? Sama mau kayaknya lagi kok. Tu banyak kopi Pak Wan. Mana enggak cuma tu apanya? Hah? Belakang ni dah sabuk dah tu. Itu je nak cari ni gedein. Tu mama dia lah tiba sama kayaknya lah kita ya. Nyak nempai dulu ya. Lah lebih tibu. Olah. Tu siro dah tibu memang. Olah, Tuk Siro lah tiba ni tadi nak menanti le ya. Bawa sertifikat sekali. Tu yo bawa. Tu yo bawa DN ada. Latih buat wi. Buang mama. Tu. Ngapi tu? Lekor lah dan pak. Inyak lang leh, inyak duduk. Ambil sertifikat semua. Sertifikat ya tu. Ya, buat sertifikat semua. Ya tu. Tak payah mama dia nak menanti tadi ni. Kalau lu ni ya. Go. Mana pintu kau weh? Assalamualaikum. Duduk lah, duduk. Nak berapik mak kau ni mah? Ah? Tak berapik eh? Dah lapis sama sosa. Kau ni mak. Kau ambil sertifikat kau. Teh. Mana teh mama? Mana teh sertifikat dia? Lantar di baca kan? Dia persoalan ni nyok tang. Ini Kau sama jangan amalian dia. Aduh, sertifikat itu aduh.
Jual ni tanah ni lah apa mak? Kau mak. Dah tu. Koi. Pak. Ada nama mamak nenek saya ni. Kau asyik dekat ambo mak. Sana, nyak mama. Suka. Suka mak. Kau weh. Ya. Suka. Sini. Ya. Ini. Kau asyik kau mak. Dia mencari dah baju. Mama kuah, mama. Nyak mama. Kau dah sini lah duduk. Apa tu? Di mana? Oh, agak Sini jauh. lah Pak duduk ah. Asyik kau. Suka duduk. Dari muka kawan ni duduk dah nyat lah. Oh no. Okey kawan, bangi kawan. Sabar tu, sabar. Mana duduk? Cukup duduk ah. Tu kat dekat ni. Kau dah lama buat tunggu ya mak. Kalau nak ada gaduh. Kalau buat tunggu dia tu aku saya. Oh tu, kat kami tu. Buka lah kita lihat di mana apa dia. Dia siap faham dia. Nah, kami hitam kami tu. Dah ikut ya mak. Hah? Kau pada bentuk bronsen ni. Siapa bronsen ah? Panak kau masuk. Kuat mak. Antu. Jangan kayak gini. Dah lama dah buka yang tadi. Kami hitam ni. Nah, ikut dah kami tu. Sini makan kami. Kalau jual ni, kau ada apa batik siku ha. Kau nak batik si kau ke mak? Kau pisang mah, kau untuk makan mah sembarang ni dah mah. Itu pisang kawan nah. Tak kau nak batik rakyat kau kan ada tertulis ya mak atas Kau nama. pisang. Kau pisang lah Pak. Pisang. Ya, Mak. pisang. Biko tu. Iko kan dulu nak gitu ambak gua. Dah. Ya. Pancang di siku tu. Gua. Nampak pancang tu. Kau ada bilang sebanyak apa? Kau pancang kau kemana? Kau pancang kau tu sampai Dah ke jauh lah dan sampingnya kau dah cari di bawah ni. Nyodok. Bohong weh. Keselasa tidak kilang ke? Mai polo kilang. Kami sudah yang tanya. Harga yang musuh ke Pak Jarong. Atau kita menyelesaikan kita je kalau dingin tu. Dak kau yang ada tu. Ya. Lah, Dewi. Ya. Hey. Lai. Ha. Oh ada kau paham lo batik kolak di dia. Tu dia dah. Tu dia wa kacang ke mama wa. Inyo dan di den tu di nak. Tu dia beli Ang selama. harap kau yang sekolah. Baik mak. Kau dah tampuang kau mah. Ya mak. Kau aja sebanyak Tampuang kau apa? mah. Nya Biko. Ambo sebagai Pak Jorong di Negara Iko sebagai nenek mama. Dah. Jadi kalau ada nang kau kita jonian. Dah itu tuh. Aku ada nang kusui kita lugen. Ada itu tuh. Betul. Nah jadi gini kita selesai nih kalau jo kapan dingin, jo hati sojo. Nah itu tuh. Betul. Tapi kat kita kan lah doh. Dah. Dah habis tu dah. Ketemu tercalik ke akang ni. Di mana batik ni? Dia kan masih terkona dia lah pancang ni. Iya tuh. Batik ni kan ada dalam suwi kau ya mak ke ha. Tu Iya. pisang lah. Kau kan tertulis ya mak si kau saya. Kami apa ke? Macam nampak tulisannya dah. Kami sengaja mai bola. Keselasa yang beda. Pancangnya ada sih. Selasa lupa lah. Lah tuh kok kemancangnya rak. Ya. Aku pancang kan. Lui sampai gua ke sawah tu mah. Ya. Aku nyama aku sawah aku mah. Aku sawah aku tuh. Dia mau tercalik ke akang ni. Akhirnya aku menyuruh kami anak kan menyatu Minum rak. lah lu. Macam tu minum lu. Minum macam minum lu mak. Minum lah tuh. Ya. Kamu selesai nak capek dan banyak urusan dan agak cipu aja dah. Mak cak minum lu. Iya tuh. Kamu kan pe konjo tuh. Ya. Minum lu mak ni dah apa goreng orang ni dia mak. Ni kalau urusan gorengnya belum nak. Bagaimana? Macam mana mak? Akal lo tuh. Mana dia kacet je. Tu pula den. Ya je mak tu lo tu mek dapat lu lepi ke tu ke lepas lah. Manjur rasen lu. Ni mek aku selesai jadi kau nak dicari jalanan yang elok dah mak. Dah tu. Tak tu. Nah, kini buat apa cerita lagi? Lah kata apa? Jalik ni lagi. Tuh colek kelakang dulu nya. Mula. Nak sama-sama selesai. Kali lah kang lo. Buat suwi awak dah mak. Buat tu. Deh. Kau dek lah ke nama dan dek mama dan yang Ni nak modern saya pula sebilang. tu dek kecuali lu mah. Dari kau ni ada samping je kau itu pula. Dek,
mama ada nak. Kau kita ni lah tu kau kita jolek Jangan kita cerita lah dulu. Apa ni kau mak jolek le jolek mak kacau mak ada nak kena nampak dah mak dia. Nampak dah nak. Ada dah kena nampak dah mak dia. Mula kita jolek ke bawah dia dulu. Boleh kalau bolak kau juga, bolak dia kau mak. Ini lah kau sampai bolak kau. Kopi dan ni lah kau adang pisang dan ni lah berapa kali. Iya kau dia nak cari mak. Kau nak kau tu. Kau bau si kau ni. Asam dan ni lah kau adang ha. Kau Orang tadi godang ni lah kau. bertakut. Masuk di luar ke. Tapi pisang tu dia nak. Apa lagi nak? Nanti gara-gara tahu ni ni. Ya, jalan ni. Ya aku dia nun kita jatuh mah. Dia tak biasa jalan-jalan ke apa ke deh. Lemimbo ke deh. Dia biasa dia boleh kita sawi ni. Anu bancangnya ke. Mak. Mak. Dia jalan ah. Dia Labi kau pagar bolak dan sedua. dia coli lah kayaknya tapi kita buat sepikat gua. Bolak dan je saya mak. Dekat ni mau tadi dekat ni. Kau pancang mana pancang ni siko ke? Tak ada sikut saya bolak kita mak. Tu panjang mak. Kau mamang ada lah bo. Iya, tolak kita deh. Tak senyap mak. Tidak. Tak ada saya ha. Koi, siko pancang tu mana leh? Siko tu mamang bas, siko tu panjang nak. Siapa lah malik siko? Dejak le siko panjang ni. Bolak ke dia sikut saya panjang. Ang ke nak kita suasen pun tak ke? Mak. Dia mak tua dia dah uang nampak nama. Kau suasen pun tak. Dejak le siko. Itu Kita tu ni dia. lah dia ratu ni. Itu berusaha di ratu aja lah. Di dalam apa ambo? Ambo pancang kau dulu yo. Le siko. Dia siko pancang awak yang apa? Dia Kau nak lihat lah. Sampai Dah, kau. dia tak nampak dia mak. Kau dah apa nak kacamata ni lu dah. Jauh. Dia mata lah jauh ah. dah ya dia senyap mak. Dia meter lah mak. Ikut pancang kau. Nak jolek kau. Ya. Kau semua kau kan mak. Kau semua tu. Kau semua tu jelek dang. Kau semua kau mak. Pancang kau. Tengok tak mak. Kau pancang. Dia masih kau pancang. Kalau semua jalan lagi ni. Itu Siko pancang eh. Jadi yang kedatang jangan bergaduh je gila leh. Apa Pak Jarong? Ada itu. Betul. Kau itu kita mau balik mak. ni mamak dia nang bawa nak. Ini tak langsung balik tu minta maaf ke Dewi. Berdamai Minta lu. maaf katuk dulu. Atu pon lu kita baru Malu. dia mamak dia dak jen semarang-semarang. Dia mamak dia paguno. Ayo sebanu-banu paguno mamak Nah, dia. ni tuan tu lagi lain. Di dalam Minang itu iya mamak dia. Iya. Ha, kini berdamai dah leh. Bersolong lagi leh. Gini ambo ya salam mu ke Dewi ambo minta maaf Allah. Iya. Sama-sama Ke kita mama je. kau ke salah. Mak tu ambo dak nampak deh mak. Ni itu ha. Ya tu minta maaf lah ke Dewi lu minta maaf katuk dulu. Oh ambo Nya. Dewi tan. Kau mamak kau Ya, ke? sama-sama ya, Pak. Ya Kau sama-sama kita. Alah. Apa nak kau jangan masuk Sama-sama di mau jalan Allah. jangan sampai dak bersabun lu. Mau kena kena buat tu ayo masuk kat jalan buat. Tu apa? Kalau sama-sama jalan. Salah paham aja. Kalau sama-sama jalan lah. ambo Tak itu. boleh ya. Nya ada. Nya Tu mamak. katuk. Nyak ada nak. Atuk kau ya tahu ya ambo dak nampak deh. Ya, yang kedatang je sembarang le dak. Kalau jalan lagi ni ke. Mangkau urusan ni dia sembarang putih dah awak seorang je. Boleh deh. Kau pancang jangan nyanyian leh. Lah. Suak weh pagar palak weh le weh. Dek. Sampai ke sawah dah. Iya. Pagar. Kami yang ahli je leh. Rencik nang. Ai dah sih. Tu dah anu masuk semua guna kena ni lah. Lah, mu sama-sama kata dah lah ke lah. Lah, Kelas lah lah, tidak. lah. Weh, lah. Lah. Pisang tadi dah ada mak. Dah lah tentu. Jangan pisang ke pisang je leh. Setelah ambo baca-baca buku Wiko dan ambo amati, ternyata Iko ndak sertifikat doh sana. Buku SD gitu. Nah, jadi bukuku menunjukkan jangan lupa subscribe. Terlampau. Like. Komen mo. Ni lah tak lah dia salah faham awak Dewi. Share. Hehe.